Silakan teacher. Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam. Alright. Cek 13. Hari puasa ke? Tak. Tak. Ada air. Kita start atas. Okay, so hari ni kita nak belajar. Ingat tak hari tu kita belajar bunyi apa? U. Pandai. Betul. Okay, jom kita sebut U 5 kali. U, U. U, U. U, U. Kita U, dah. U. U. Betul. Jangan kamu tahu dia. Yang nak lagi. So hari ni cikgu nak tunjuk dekat Arik macam mana. Mama, kita air sekolah. Ada teacher. Ada teacher Okey. lain. Okey, jom. Hari ni kita nak tunjuk. Okey, inilah bunyi U. Ini bunyi apa? U. U, betul. Sebut U 5 kali lagi. U. 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 Pandai. Tengok Cikgu Lin tunjuk tau macam mana kita tulis bunyi U. Okey, kita tulis bunyi U. Jap. Jap. Okey, tengok teacher dulu. Okey, kita tulis bunyi U. Kita turun bawah dulu. Lepas tu kita ada 1. Okey, tengok sekali lagi. Cikgu Lin tunjuk macam mana kita tulis bunyi U. Kita turun. Longkang. Ada 1. Bunyi apa tu? U. Betul. Okey, Arik ada kertas yang ni? Ada? Okey, muka surat 13. Yang tu dah buat dah hari tu. Oh, yang ni kita dah buat Oh, saya salah tulis. Okey, jap Jadi kan, ini buat dah. Oh, patutlah macam tak. Patutlah tahu. Jap Kita dah belajar hari tu. Saya Oh, sesuai dah dekat yang dah. sebelum Okey, ni. Arik. Jap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Okey, so kita pergi muka surat 15. 15. 15. Macam ni. Oh, kita ada yang besar itu. Tak apa, kita buat muka surat 15 dulu hari ni. Okey. Ni. Okey, dah. Okey, so kita nak pakai crayon ke pakai pensel color? Pensel color. Pensel Pensel color. color. Boleh ambil satu color yang Arik suka. Arik pakai color apa? Blue. 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 Okey. Alright, hari ni kita nak warnakan huruf yang betul bagi setiap gambar. Okey, kita nak tengok gambar, kita nak warnakan dia. Okey. So mula-mula yang ini gambar apa? Ayam. Ayam. Okey, so kalau ayam dia mula dengan bunyi apa? Yang mana? Dia mula dengan bunyi apa? Sebut dulu bunyi dia. Bunyi apa? Ayam. Mula dengan bunyi A. A. Pandai. Okey, yang mana A? Nombor 1, nombor 2 atau nombor 3? Nombor 1. Nombor 1. Jadi kita ambil, kita warnakan kotak A ni. Okey, adik warna sini. Kita Okey. pensel dulu. Jap. Hmm. Okey,
Okey, boleh dah. Sikit. Oh, dah. Dah. Okey. Okey, so kita tengok gambar yang kedua. Okey, ini gambar apa? Okey, ni. Gambar apa? Itik. Itik. Okey, so kalau kita sebut itik. Itik mula dengan bunyi I. I. Okey, mana yang satu I? Nombor satu, nombor dua, atau Dua. nombor tiga? Nombor? Dua. Nombor Dua. dua. Okey, jom kita warnakan I. Okey. Dah. Dah. Okey, kita tengok gambar yang bawah ini pula. Okey, ini gambar apa? Udang. 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 Okey, jadi kalau kita sebut udang. Udang mula dengan bunyi U. U. Okey, kotak satu, kotak dua, atau kotak tiga? Tiga. Tiga. Okey, kita warnakan. Dainya. Senang aja kan? Cikgu Lin mana ada ajar susah-susah? Dia tanya nanti tadi kak ada teacher ni tak? Ada cikgu tak? Bila nak pergi Tak ada tadika ni? cikgu. Cikgu duduk jauh sangat. Kalau cikgu duduk kat sini mama dah hantar kat tadika cikgu dah. Saya tak sanggup buka tadika. Ramai orang minta tapi saya memang tak sanggup buka tadika. Oh, cikgu mengajar sekolah rendah. Dulu saya ajar sekolah rendah. Sekarang tak. Sekarang memang saya buat kelas saja. Oh, tak ada ni lah Tak ada. tuition Saya ke apa saya tak ada. ada saya berhenti sekolah berhenti ngajar sekolah 2017. Kalau ada memang saya dah hantar lah kalau dekat sini. Tak ada. Hmm. Tak sanggup penat buat tadika. Yalah budak-budak kan. Ajar kelas baca macam ni dia seronok. Ha. Hmm. Okey dah. Okay, dah. Dah. Okay, gambar yang akhir ni gambar apa? Ikan. Ikan. So kalau kita sebut ikan, ikan mula dengan bunyi I. I. Okey, so jadi I kotak satu, kotak dua, atau kotak tiga? Dua. Kotak dua. Okey, jom kita warnakan. I. Salah. Salah. Dah. Salah buat je yang betul. Tepi ni pula, tepi tu. Okey. Okey dah. Okey dah tu. Okey dah. Dah. Okey, dah. Okey, sama tak dengan Cikgu Lin punya? Sama. Sama. Okey, so kalau sama maknanya betul. Bila betul, kita boleh dapat Oh. stiker. Sisi. Okey. Okey, letak stiker dulu. 2, Nak enam. nak 6, 3, tik kira Empat. 4, Tiga. 4, 5. Okey. Enam. Okey, dah. Alright. Okey. Sekejap, Ada. Dah. Okey. So next kita nak guna muka surat 16. 16. 16. Apa ni? Dah siap dah. Ini kau simpan. Dah. Dah. Sekejap Cikgu tunjuk. Okey. Alright, so yang ini kita nak warnakan A dengan warna merah, I dengan warna Merah. hijau, dan U dengan warna biru. So kita akan buat
warna Okay. merah dulu. Ambil warna merah. Dah. Okay, merah. Warna merah. Okey. Sekejap, tak nampak. Sekejap. Cikgu tak boleh nak tunjuk. Boleh, main dulu. Yang ni nampak kan? Oh. Okey, boleh nampak? Ari? Line jatuh. Sekejap Dia cakap tak ada internet. Ha, saya punya. Itu. Awak kita dah kena. Okey. Alright. Okey. So kita ambil warna merah dulu. Boleh? Dah. Okey, so kita ambil warna merah. Kita nak color merah sikit. Okey, so yang ini bunyi apa? Ah. A. A kita nak warnakan dengan warna merah. Okey, so jom kita warnakan. Tik warna. Oh, like. Tak ada lagi. Okey. Dah. Okay, dah. Dah, okey. Yang ini bunyi apa? I. E, okey. Tak payah warnakan merah. Kita nak cari A je. Yang ini bunyi apa? A. Yang ini. A. Ini bunyi. Yang atas. A. U. Okey. Yang ini bunyi apa? I. E, okey. Yang ini bunyi apa? U. Yang ini bunyi apa? A. Okey. So ini A kita nak warnakan dengan warna merah. Saya kena switch. Okay, dah. Okay, dah. Dah. Okey. Yang ini bunyi apa? Dah. U. Yang ini bunyi apa? A. Okey. Jom kita warnakan dengan warna merah. Jom. Ni kat sini. Okay, sikit lagi tau. Okay. Okay, dah. Dah. Okey. Yang ini bunyi apa? I. Yang ini bunyi apa? I. Nak warna merah ke tak? Tanah. Tak nak. Yang ni bunyi apa? I. Yang ni bunyi apa? U. Yang ni bunyi apa? U. Yang ni bunyi apa? A. Nak warna merah ke tak? Nak Warnakan warna merah. lah. Okey, jom kita warnakan merah. Mana? Okay, ni.
Dah. Okey. Sekarang yang ini bunyi apa? U. Okey. Sekarang kita nak ambil warna hijau. Okey, ambil warna hijau. Dah. Okey, kita nak warnakan E dengan warna hijau. Yang ini bunyi apa? Dah. Okey, betul. Yang ini bunyi apa? I. Okey. Jom kita warnakan dengan warna hijau. Dah. Dah. Sabar. Belum, cakap belum. Belum. Okay, dah. 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 Okey. Yang ini bunyi apa? U. Perlu tak kita warna hijau? Tak. Tak nak. Okey, yang ini bunyi apa? I. Jom kita warna hijau. Okay, dah. Dah. Okey, yang ini bunyi apa? U. Yang ini bunyi apa? U. Yang ini bunyi apa? I. Kita nak warna dengan warna Hijau. hijau. Boleh. Boleh tak? Hmm. Kita jemput. Boleh. Kalau pakai crayon pun boleh. Hmm. Okay. Tanah. Tanah. Yang Tak pensel nak warna. crayon. Okey. Dah. Belum. Okay, dah. Dah. Okey. Yang ini bunyi apa? Dah. Okey. I. Okey, jom kita warnakan lagi dengan warna hijau. Cikgu punya pen habis color. Arik je lah color. Cikgu habis bateri. Oh, Pen, ingatkan, ingatkan apa tab habis color juga warna. ah, pen habis bateri. Okay kan? Kita tengok sini. Okay, dah. 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 Sikit lagi. Fikir tu lagi. Sikit je lagi. Oh, dia tak boleh guna sambil charging. Okey. So, yang ini bunyi apa? Belum lagi. Okay, ini bunyi. Yang ini bunyi apa? I. Okey. Okay, Juga. warna So, kita nak warnakan juga dengan warna hijau. Oh, tak boleh. Dengan tangan pun tak boleh. Arik buatlah. dah ini hari ni kan? Oh, boleh. Hmm. Ah, Okay, okay, dah. Okey. Dah. Ada lagi tak bunyi E? Cuba tengok ada lagi tak bunyi ni. Tak ada dah. Tak ada dah. Okey. Kita nak warnakan dengan warna biru. Okey, so kita ambil biru. Okey, kita mula daripada yang atas. Ni bunyi apa? Ada. Ada biru. Ada. Ada. Okey, kita mula yang Okay, atas. ini Ni bunyi bunyi apa? apa? Bunyi apa ni? A. Tengok sini, Dek. A. Ni. Bunyi U. Ni. U. Tengok kita bunyi U. Okey, jom kita warnakan biru. Sedap weh.
Okey dah. Dah. Okey, yang ni Dah. bunyi apa? A. U. Okey, jom kita warnakan. Biru. Okey. Ya. Dah. Okey, yang ni bunyi apa? Jap, sikit Dah, lagi. sikit lagi. Dah. Dah. Okey, ni bunyi apa? A. A. Bunyi Tengok apa? betul-betul. Bunyi U. Okey. Kita nak warna dengan warna apa? Biru. Biru. Okey, jom kita warnakan. Dengan warna biru. Okey dah. Dah. Okey, yang ni bunyi apa? Okey. Ni bunyi apa? U. Betul. Okey, jom kita warnakan dengan warna biru. Penat ke? Tak. Tak. Jadi teacher bagi belanja coklat, okey? Okey. So ni nanti ada lagi yang ni bunyi apa? U. Kita bunyi kita warnakan dengan warna Biru. biru. Yang ini pun bunyi U. Okey, Arik sambung buat dengan ibu sampai habis lah, dengan mama sampai habis. Kalau tak nak buat malam ni, buat besok pun boleh waktu siang. Duduk dengan mama kat rumah kan? Okey. So kita berhenti dulu dekat sini. Arik sambung nanti Sambung dengan dengan mama sekejap lagi. mama. Okey. Sambung dengan mama sekejap lagi, okey? Okey. 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 Penat ke? Penat. Itulah nampak dia penat. Sambung besok pun boleh. Okey. Okey. Okey, lepas tu satu lagi pun, kalau besok sediakan kertas warna boleh tak? Satu helai kecil pun, satu helai yang kecil pun tak apa. Sekeping je pun tak apa. Untuk yang tadi muka surat, ada muka surat yang tadi kita skip tadi kan? Yang U besar tu ke? Yang U besar tu. Yang ni belum buat lagi. Ini Yang tu. Nanti kita nak buat mozaik, kita nak pakai kertas warna. Puan boleh sediakan kertas warna tak? Boleh. Boleh, besok. Okey. Tak kisahlah warna apa kan? Tak kisah. Ikutlah warna. Tak tanya Arik dia nak warna apa pun boleh. Okey. 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 Okey, jom kita ambil gambar. Tengok dekat skrin. 3, 4. Alright. Okey, so tu aja. Nanti kita jumpa lagi esok insya-Allah. Okey, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Assalam. Sama-sama.